Selamat pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan media semua. Hari ini kita syukur dapat bersama dalam program Rewang Mantai Anak Muda di kawasan Parlimen Gombak. Anjuran Pejabat Parlimen Gombak bersama-sama dengan rakan-rakan daripada Angkatan Muda Keadilan yang sebentar tadi turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Tok Sri Menteri Besar Negeri Selangor, Tok Sri Aminuddin Syahari dan juga rakan-rakan pimpinan yang lain turut bersama dengan kita, Saudara Izman Kasim, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Damansara, Saudara Saifuddin, Siswa Politik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Saudara Iman Haziq, Saudara Brian Eng daripada Badan Strategi Angkatan Muda Keadilan Pusat. Dan tadi pun kita dah tumbangkan 4 ekor lembu dan seekor kambing. Dan ahli karya akan masak di sini, edarkan edarkan daging lembu yang telah diagihkan sebentar tadi, dan juga ada sup, apa nama sup tadi tak? Sup keting, sup lutut. Itu resepi yang istimewa yang dibawa khas oleh chef sebentar tadi, dan insya-Allah akan diagihkan kepada masyarakat sekeliling. Dan juga tadi sebentar tadi kita adakan penyerahan sumbangan kepada anak-anak yatim, asnaf dan kelompok mereka yang memerlukan. Tadi kita adakan serahan kepada ketua-ketua kampung kita ada bagi serahan pada ketua-ketua kampung dalam Parlimen Gombak tadi, dalam Parlimen Gombak, dan juga untuk asnaf di kawasan sekeliling. Berapa paket lah sebenarnya? 100 pack tak mungkin, 100 pack lebih tu, 4 ekor tu is more than 100 pack actually. It's more than 200, banyak sebenarnya. Kalau kita packkan satu tu, saya rasa lebih kurang dah 600-700 saja. Taklah kalau kata sekilo, kita packkan tu sekilo, is more than 100. 3 ekor lembu. 3 ekor lembu, 4 ekor lembu. 4 ekor lembu tu 400. 400 penerima. Yang untuk bantuan asnaf tadi tu berapa ramai? Asnaf dan 100 penerima asnaf di kawasan Parlimen Gombak.